Bab kedua, sembahyang tidak diterima tanpa bersuci. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Hammam bin Munabbih bahawa dia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak diterima sembahyang orang yang berhadas sehinggalah dia berwudu. Bertanyalah seorang lelaki dari Hadramaut, apakah itu hadas, wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah menjawab, kentut, sama ada yang berbunyi atau yang tidak berbunyi. Bab ketiga, kelebihan wudu dan orang-orang yang berseri-seri wajah serta anggota-anggotanya kerana kesan-kesan wudu. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Nu'aim al-Mujmir, katanya, saya naik ke atas bumbung masjid bersama Abu Hurairah. Dia pun berwudu lalu berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat nanti dalam keadaan berseri-seri wajah dan anggota-anggotanya kerana kesan-kesan wudu. Maka sesiapa di antara kamu hendak memanjangkan serinya itu, bolehlah dia melakukannya. Bab keempat, orang yang tidak berwudu kerana syak sehinggalah dia yakin. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abbad bin Tamim daripada bapa saudaranya bahawa dia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang yang terasa bahawa dia semacam mengalami sesuatu di dalam sembahyangnya. Nabi SAW bersabda, janganlah dia berhenti atau pergi, yakni meninggalkan sembahyangnya itu, selagi dia tidak mendengar bunyi atau mendapat bau, yakni bau kentutnya itu. Ini bab sembahyang tidak diterima tanpa bersuci. Di sini disebut dalam hadis ni sebenarnya tajuk ni adalah sebahagian daripada lafaz hadis. Ini adalah sebahagian. Memang semuanya disebutkan bi ghairi tuhurin. Tuhur, bukan tahur. Tuhur. Adapun dalam Quran disebutkan wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Itu tahur. Ini tuhur. Serupa juga baru ni kita sudah bincang dah tentang wudu tu. Wudu dengan wadu. Wudu makna perbuatan, berwudu. Kalau wadu makna air yang kita gunakan buat berwudu, buat berwudu. Itu wadu. Tuhur pun lagu tu juga. Tuhur maknanya perbuatan bersuci. Perbuatan bersuci. Sebab tu kita terjemah tanpa bersuci. Kalau tahur maknanya bahan ataupun alat untuk kita gunakan buat bersuci, itu tahur.
Dia tidak sebut di sini dalam hadis ni seperti kita tengok dalam nota nombor 5 bawah tu kan. Lafaz tarjamatul bab ini sebenarnya adalah sebahagian daripada lafaz hadis yang dikemukakan oleh Tirmizi dan lain-lain, daripada Ibnu Umar dan lain-lain sahabat. Banyaklah dalam kitab-kitab lain. Teks lengkapnya ialah begini, iaitu la tuqbalu salatun bighairi tuhur wala sadaqatun min ghulul. Bermaksud, sembahyang tidak diterima tanpa bersuci, dan tidak diterima juga sedekah daripada harta yang haram. Imam Bukhari tidak mengemukakan di dalam musnadnya. Imam Bukhari tidak mengemukakan di dalam musnadnya kerana ia tidak menepati syarat beliau. Itu ringkas. Ni kita panggil kalau dalam tajuk ni hadis juga ni. La tuqbalu salatun bighairi tuhur, ini hadis juga. Tapi dia tidak mari lengkap. Dia mari sebahagian. Itu orang panggil hak Imam Bukhari sebut dalam tajuk. Lagu ni ataupun ada kalanya di bawah tajuk tidak mari beberapa hadis tapi sanad dia tidak ada. Itu hak orang panggil hak Imam Bukhari riwayatkan secara ta'liq. Itu kena faham istilah dulu. Lepas tu hak Imam Bukhari sebutkan bawah tu haddatsana akhbarana apa tu dengan sanad cukup, itu hak tu orang panggil musnad Imam Bukhari. Tu. Yang ni Imam Bukhari tidak menyebutkan hadis ini dalam musnadnya. Dalam musnadnya tu maksudnya bawa haddatsana tu tak, dia tidak masuk situ. Tapi masuk dalam tajuk. Jadi tajuk. Macam di sini. Apa dia buat gitu? Dia ada isyarat dah. Moga dia orang seni. Dia lagu itulah cara dia. Sahih. Tidak semesti hak dia tidak mari dalam kitab dia, dia tidak sahih. Sahih hadis tu. Tapi tidak menepati syaratnya. Tidak menepati syaratnya itu apa makna? Kita kena faham dulu istilah ni. Apa makna kalau kata tidak menepati syarat Bukhari? Yang ni perawi-perawi bagi hadis itu bukanlah perawi-perawi utama Bukhari. Tu syarat Bukhari. Maksud perawi utama tu hak Imam Bukhari sebutkan dalam hak tu lah, dalam musnad dia haddatsana. Kalau dia sebut, dia kata orang ni kata dalam tajuk dia, itu bukan syarat Bukhari. Tak boleh kira hak tu. Setengah-setengah orang dia keliru. Bila ada saja nama dalam Bukhari, dia kata di perawi Bukhari. Tidak gitu cara dia, kaedah dia. Hak maksud perawi Bukhari, syarat Bukhari itu ialah yang disebutkan di dalam musnadnya. Ni macam Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali. Itu perawi dia. Akhbarana Abdul Razzaq, Ma'mar, Hammam bin Munabbih. Semua itu maksud syarat Bukhari. Kalau menepati syarat Bukhari dan Muslim, maknanya perawi bagi hadis tu ialah perawi-perawi Bukhari dan Muslim, kedua-dua sekali. Gitu. Kalau menepati syarat Muslim, menepati perawi. Yang ni perawi-perawi dia tu adalah perawi-perawi Muslim sahaja. Gitu. Itu kaedah dia. Itu maksud syarat-syarat tu. Kalau kata menepati syarat tu, gitulah maksudnya. Oleh kerana hadis ini tidak menepati syaratnya, maka dia hanya menyebutkan dalam tajuk dia. Ayatnya ni memang boleh pakai juga, tapi oleh kerana tidak menepati syarat dia mari hadis lain yang lebih kurang maksud dia, membawa maksud yang sama juga. Membawa maksud yang sama, iaitu hadis inilah, hadis Abu Hurairah. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawadda. Tidak diterima sembahyang orang yang berhadas selagi dia tidak berwudu. Sehinggalah dia berwudu. Sama juga, la tuqbalu salatun bighairi tuhurin. Sama. Tetapi cuba kita perhati tajuk Imam Bukhari ni kan, dia halu